Aku rasa mungkin kalau sesiapa yang mengharapkan penamat yang heartbreaking, yang sedih ke apa ke, ini agak spoiler lah. Mungkin takkan dapat sebab dia memberikan heartwarming dan sebuah ending yang agak feel good ending kepada penonton sebab mungkin dia nak cater pada younger audience. Kalau personally bagi aku, kalau dia buat cerita ni ending dia sedih, ending dia heartbreaking, dia minor spoiler tapi aku rasa kau kena tengok juga untuk tahu apa yang heartbreaking, apa yang feel good ending tu. Tapi kalau macam dia pergi ke sedih tu, aku rasa memang macam dia akan bagi lagi kita mengigau lah lepas habis cerita ni. Tapi tak, dia tak bagi ending yang disturbing, dia tak bagi ending yang mengganggu jiwa, dia bagi ending yang memberikan kita harapan, ending yang sangat feel good, which is bagus juga, okay juga. Cuma ya, itu personal preference bagi aku lah. Sebab bagi aku, untuk mencapai ke tahap masterpiece, kau memerlukan satu yang menyayat hati, betul-betul merenggut jiwa. Baru orang boleh berfikir, baru orang boleh macam, sedihnya. Cerita ni bukanlah sedemikian. Jadi aku terima dengan apa yang diorang sampaikan dekat dalam filem ni. Rating per 10 aku untuk filem ni aku boleh bagi sebanyak 8/10 bintang. Your letter.